Okey, selesai dah blow bagi kering abang punya motor guys. Sekarang ni dah kering lah, rantai kering, semua kering. So last step untuk body abang akan menggunakan produk PPF Shiro Revive sebab produk ataupun motor abang sikit, sebab motosikal abang ni kan abang wrapping. So eloklah abang menggunakan jenis PPF untuk coating. So dia punya lasting pun agak lama. Kalau macam personally lah abang cakap abang dah pakai yang ni masuk botol yang kedua. Seriously memang abang berpuas hati dengan produk Tevo. Walaupun harga dia sedikit mahal dan ada option kedua yang abang letak tadi tu, spray nano seal tu. Yang tu pun cukup bagus tapi harga dia murah. Tapi kalau kita nak cakap dari segi lasting dengan bright lah, nampak macam shine tu kan. So produk ni lah, biasalah kalau harga mahal mestilah of course dia punya kesan pun akan lebih baik guys. Okay, so sekarang ni abang nak start coating. Untuk body macam biasa abang akan spray sikit-sikit dulu, termasuk bahagian-bahagian plastik. And then biar kejap lap. Lepas tu abang akan kalih kain ni dan lap semula. So yang ni pun proses ni agak lama guys. So abang akan skip, abang tunjuk kat korang sikit ni. So nanti result dia selepas abang siap nanti guys. Jom.